Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar podcast pada hari ini. InsyaAllah pada episod kali ini kita akan membincangkan satu tajuk yang begitu penting dalam sejarah Islam, iaitu asal-usul pembentukan Empayar Uthmaniyah. Jadi bersama saya selaku moderator pada hari ini, dan panel jemputan, iaitu panel yang pertama Iman Solihin, panel kedua Muhammad Arif Aiman, dan panel ketiga iaitu Muhammad Azman. Jadi dalam episod ini kita akan menyelami bagaimana sebuah kerajaan kecil di Anatolia akhirnya berkembang menjadi salah satu empayar Islam yang terkuat dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan bertanyakan soalan yang pertama kepada panel yang pertama. Jadi soalan saya yang pertama iaitu siapakah Osman Ghazi dan apakah ciri-ciri kepimpinan beliau yang menjadi asas utama kepada pembentukan serta perkembangan awal Empayar Osmaniyah? Dipersilakan Iman. Okey, terima kasih saudara moderator ya, Rahman dan juga para panel. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengenal latar belakang sedikit tentang siapa Osman Ghazi. Okey, nama penuh beliau Osman Ghazi ni adalah Osman Ibnu Iqtibril Ibnu Sulaiman Shah, yang mana beliau ni lahir pada tahun 1258 Masihi di wilayah Anatolia. Yang mana Osman ni berasal daripada suku Kai, iaitu sebahagian daripada bangsa Turki Oghuz yang berhijrah dari Asia Tenggara akibat tekanan Mongol ataupun serangan Mongol, dan pada masa itu keadaan politik tidak stabil di wilayah mereka lah. Jadi ayah itu guru ni merupakan seorang ketua suku yang berani dan berjaya, yang mendapatkan wilayah kecil di kawasan Sogut dan Domentik daripada kerajaan Seljuk, iaitu di Rom. Dan di sini mereka memulakan kehidupan baru di antara dua kuasa besar ketika itu, iaitu pada Empayar Seljuk Rom yang mulai lemah, dan juga pada Empayar Byzantine yang semakin mengundur. Jadi ketika itu, ketika Osman ni mengambil alih kepimpinan selepas kematian ayahnya, beliau mewarisi sebuah suku kecil dan bukan sebuah kerajaan. Tapi dari suku kecil itu, Osman Ghazi ni berjaya untuk mengembangkan suku itu menjadi besar, dan seterusnya membuat satu pembentukan Uthmaniyah ni lah, Kerajaan dia. betul, kerajaan. Okey. Jadi kita masuk soalan yang kedua, ciri-ciri. Ciri-ciri. Apakah ciri-ciri yang ada pada Osman Ghazi ini yang membuatkan dia menjadi seorang pemimpin yang orang kata paling hebat lah semasa Empayar Osmaniyah yang ditubuhkan? Okey. Ciri-ciri yang ada pada Osman Ghazi ni, yang pertama adalah beliau ni adalah keberanian dan sifat kepimpinan dalam medan perang pun sangat tinggi. Jadi Osman bukan hanya ketua yang memberi arahan dari jauh, tapi beliau turun ke medan perang sendirilah, turut berperang dan memimpin pengikutnya sendiri. Ini contohnya dalam peperangan Karakashiar pada 1288, yang mana dalam peperangan ini Osman ni berjaya menawan kubu Karacahishan daripada Byzantine. Jadi bukan sahaja sebuah kemenangan dan ketenteraan, kota ini menjadi pusat pentadbiran formal lah pertama suku Kain pada masa itu. So saya ringkaskan lagi, beliau juga mempunyai sifat visioner dan melibatkan peluang zaman, yang mana dalam kehidupan beliau mempunyai vision, iaitu untuk mengembangkan lagi Empayar Uthmaniyah. Jadi suku kecil dia berkembang menjadi besar, dan seterusnya menjadi satu empayar yang besar lah, yang kuat. Kemudian beliau juga mahir dalam mewujudkan hubungan diplomatik dan bukan pada sifat keganasan semata-mata. Jadi Osman ni tahu bila dia berperang dia perlu membina hubungan. Contohnya
beliau perkahwinan Osman dengan Malhun Hatun, anak kepada Syekh Edebali menurut sebahagian riwayat. Yang mana memperkukuhkan hubungan dengan suku-suku Turki Muslim pada masa itu. Jadi yang terakhir saya boleh rumuskan sifat beliau ni adalah beliau ni sangat sederhana dan dekat dengan rakyat. Contohnya ketika Osman Ghazi hidup sebagai apa tu? Bagi sebahagian daripada tenteranya tidur di kemah. Kalau masa medan perang tu tidur di kemah. Jadi makan makanan yang sama dengan tentera semua. Jadi dia macam berjiwa rakyat, berjiwa walaupun dia ketua tapi dia join untuk berperang sama, duduk makan sama, semua macam itulah. Masya-Allah. Okay. Terima kasih atas penjelasan yang cukup yang memberi impak kepada kita sebagai seorang mahasiswa terutamanya. Jadi setelah kita mengenali siapakah Osman Ghazi serta ciri-ciri kepimpinan beliau dalam membentuk sebuah kerajaan Empayar Osmania ini, jadi persoalan yang seterusnya ialah bagaimana kepimpinan ini diterjemahkan kepada kejayaan pada peringkat awal penubuhan kerajaan Osmania ini. Lalu itu kita beralih kepada faktor-faktor kejayaan awal Empayar Osmania ini. Baik, daripada konteks itu kita beralih kepada panel yang kedua iaitu Muhammad Arif Aiman. Jadi soalan saya, Arif Aiman. Maafkan saya, Typo nama. Arif Aiman. Jadi saya nak tanya kepada Arif Aiman, apakah faktor-faktor utama yang mendorong kejayaan awal Empayar Osmania meskipun empayar ini pada awalnya sebuah kerajaan yang kecil dan akhirnya berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan berpengaruh pada ketika itu. Jadi dipersilakan Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Abdul Rahman atas soalan tersebut. Jadi izinkan saya untuk menjawab soalan tersebut. Pimpinan sekalian. Jadi ada beberapa faktor lah yang boleh kita kumpulkan. Yang pertama ialah kepimpinan dan strategi Osmania itu sendiri. Yang kedua juga perluasan empayar dan penaklukan Konstantinopel. Penaklukan ni dia adalah kunci untuk semua kejayaan lah. Jadi sebab tu masa tu orang ramai berebut Konstantinopel ni. Dan yang ketiga pula yang boleh saya kumpulkan ialah yang ketiga pentadbiran dan pemerintahan Osmania tu secara yang sangat sistematik. Dan yang keempat pula kehebatan tentera Osmania itu sendiri. Yang pertama tadi saya berbalik pada poin yang pertama, kepimpinan dan strategi ini. Kalau kita bincangkan kejayaan Empayar Osmania, perkara pertama yang sangat penting ialah kepimpinan yang kukuh dan strategi yang berkesan. Betul, saya setuju sekali. Sultan-sultan awal Osmania bukan sahaja hebat di medan perang macam mana yang dijelaskan oleh Iman tadi, tetapi juga bijak dalam diplomasi dan pentadbiran. Contohnya seperti Osman I, iaitu pengasas lah, yang menjadi sultan pertama dan meletakkan asas kepada pengembangan empayar tersebut. Selepas itu anaknya iaitu Orhan mula mengembangkan wilayah Osmania ke Eropah dan membina sistem pentadbiran yang lebih teratur. Dan Murad I juga yang memperkenalkan pasukan elit tentera iaitu yang dinamakan sebagai Janissary. Dia terkenal dengan gerakan ketenteraan yang pantas. Di bawah pemerintahannya, kuasa Osmania semakin berpusat dan wilayah empayar semakin meluas. Dan poin kedua tadi yang saya cakap tadi ialah perluasan empayar dan penaklukan Konstantinopel. Kalau kita cerita pasal Empayar Osmania, kita tak terlepas dengan cerita pasal ada orang serang. Konstantinopel itu adalah sejarah terbesar bagi umat Islam lah. Jadi perluasan Empayar Osmania ini merupakan satu fasa penting dalam sejarah dunia Islam. Dengan gabungan kepimpinan yang kuat dan strategi ketenteraan yang berkesan, Osmania berjaya menakluki beberapa wilayah baharu. Antara peristiwa yang paling penting Konstantinopel lah pada tahun 1453 di bawah pimpinan Sultan Muhammad. Tentera Osmania menggunakan teknologi ketenteraan yang canggih termasuk meriam berskala besar untuk menembusi tembok kota yang dianggap mustahil masa itu untuk ditembus. Kejatuhan Konstantinopel bukan sahaja menandakan berakhirnya Empire Byzantine, tetapi juga mengangkat Osmania sebagai kuasa besar dunia. Bandar ini kemudiannya dinamakan Istanbul dan menjadi pusat penting bagi budaya perdagangan dan politik Islam ketika itu. Lepas diorang takluk Konstantinopel, diorang memperluaskan lagi empayar diorang dari
ke arah Eropah, Asia dan Afrika lah. Oh, jadi start situlah Start Empire situ. Osmania ni berkembang luas. Betul. Betul. Dia macam kunci diorang nak gerak ke mana lah. Selepas tu diorang menaluki 3 benua lah, iaitu Eropah, Asia dan Afrika. Di Eropah mereka menawan wilayah seperti Greece, Serbia dan Hungary. Salah satu kemenangan besar ialah pertempuran Mochas pada tahun 1526 yang mengukuhkan penguasaan Osmania di Eropah Tenggara. Di Asia, Osmania berkembang di Timur Tengah, penaklukan Kesultanan Mamluk pada tahun 1517 membawa wilayah penting seperti Mesir dan Levant di bawah pemerintahan mereka. Manakala di Afrika Utara pula, Osmania menguasai kawasan sepanjang pantai Mediterranean. Pantai Mediterranean bagi mengawal laluan perdagangan dan mengengkang kuasa tentera laut Eropah masa itu. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang ketiga poin saya ialah pentadbiran dan pemerintahan Osmania itu sendiri. Pentadbiran dia sangat sistematik, walaupun ialah Osmania kan sebuah kerajaan yang besar dan banyak bangsa kan. Tapi tetap dorang pemerintahan itu sangat sistematik lah. Yang menariknya Osmania ni menggunakan sistem milit, di mana komuniti agama dibenarkan mentadbir diri mereka sendiri selagi setia kepada Sultan dan membayar cukai. Perkataan ini mengekalkan keharmonian dalam empayar yang sangat pelbagai bangsa lah. Maksudnya walaupun diorang berlainan agama bangsa, mereka tetap bersatu. Sebab diorang masih boleh boleh hidup. Diorang punya agama tu lah. Sultan tak ambil semua kuasa lah. Jadi yang terakhir pula, poin yang terakhir saya adalah kehebatan tentera Osmania itu sendiri. Osmania, sebab orang semua takut dengan tentera Osmania masa tu, diorang gerun kan. Jadi akhir sekali kehebatan tentera Osmania ni tidak boleh dimaafkan lah. Pasukan Janisari menjadi tulang belakang tentera darat mereka masa tu. Manakala tentera berkuda seperti Sipahi dan unit lain melengkap kekuatan ini. Selain itu, Osmania juga mempunyai angkatan laut yang kuat di bawah kepimpinan Kapudan Pasha. Mereka menguasai laluan laut penting di Mediterranean dan sekitarnya. Sekaligus dia dapat mengukuhkan pengaruh empayar di peringkat antarabangsa masa itu. Jadi secara kesimpulannya yang saya dapat simpulkan, kejayaan Empayar Osmania ni adalah hasil gabungan kepimpinan yang berwibawa, strategi ketenteraan itu sendiri, dan sistem pentadbiran yang bijak dan kekuatan tentera darat serta laut. Semua faktor ini menjadikan Osmania salah satu empayar paling berpengaruh dalam sejarah dunia Islam pada masa itulah. Terima kasih, itu saja. Okey, terima kasih kepada Arif Aiman atas penjelasan yang cukup bermakna untuk kita mengetahui sedikit tentang sejarah penubuhan Empayar Osmania ini yang ditubuhkan oleh Osman Ghazi ataupun dikenali sebagai Osman I. Jadi daripada perbincangan mengenai kejayaan awal Empayar Osmania, jelas bahawa kejayaan ini tidak hanya bergantung kepada ketenteraan semata-mata, tetapi kita melihat pula bagaimana sistem sosial, ekonomi dan budaya Empayar Osmania memainkan peranan dalam memastikan perkembangan dan kestabilan empayar tersebut. Jadi soalan yang terakhir, saya tujukan kepada panel yang terakhir kita iaitu Azman. Jadi soalan saya, bagaimanakah sistem sosial, ekonomi dan budaya Empayar Osmania boleh menyumbang kepada perkembangan dan kestabilan empayar tersebut? Jadi boleh ceritakan sedikit bagaimana? Okay, terima kasih kepada rakan saya. Okay, pertama sekali, bila kita tengok Turki besar dan dia banyak orang. Okay, so kita akan fokuskan pada sosial terlebih dahulu. Macam mana mereka nak mengawal orang daripada banyak bangsa, kan ada bangsa Eropah juga, lepas tu bangsa Turki itu sendiri. Jadi mereka tak lari dengan sosial lah. Mereka tak lari dari sosial. So yang pertama sekali seperti mana yang disebutkan oleh saudara Iman, yakni mereka gunakan sistem milit. Yakni yang setiap kaum dia bebas untuk menguruskan agama mereka sendiri. So di situ agama yang beza seperti Yahudi dan juga Nasrani, mereka takkan lawan pemerintah atas faktor agama. So secara teknikalnya kat situ agama dah aman, tak ada apa nak dirisaukan. Okay, yang kedua, bersama ekonomi ni, mereka memilih ada sistem namanya meritokrasi. Dia sama macam demokrasi. Yakni dari segi pemilihan pemimpin tu sendiri. Mereka tak pilih pemimpin hanya sekadar daripada anak kepada bapa daripada anak, anak-anak, tak ada.
mereka ikut siapa yang layak daripada mereka semua. Oh, Ha. bukan Contohnya kalau anak sulung dengan anak bongsu, boleh jadi anak bongsu tu yang diangkat jadi raja. ikut yang paling layak, Ha, yang dia paling akan berpengalaman. daripada yang layak dan Oh, berpengalaman. Okey. Seterusnya daripada sistem ekonomi itu sendiri. Oleh kerana mereka dah menguasai laut Mediterranean yang disebutkan tadi, secara automatiknya mereka dah kuasai laluan utama perdagangan. Ya betul. Perdagangan yang sangat besar. Yes, perdagangan paling besar. So, diorang mengambil cukai daripada kapal-kapal yang datang dan lalu juga. Selain itu, mereka juga menawarkan satu perkhidmatan, yakni mereka menyediakan hotel atau tempat persinggahan Oh, menarik. untuk kapal-kapal berehat di situ. Jadi di situ juga mereka dah dapat menjana ekonomi. Okey. Dan seterusnya, bila berkaitan budaya ni, bila mereka dah takluk sesuatu negara tu, mereka tidak menghancurkan budaya begitu saja. Malahan, mereka ambil budaya itu dan serap masuk. Contohnya macam desain-desain yang ada di Turki. Banyak desain-desain yang memang bukan desain Islam sekalipun. Ada desain daripada Byzantine, ada desain daripada Parsi dan juga sastra. Dan kalau kita tengok sastra Turki, hampir mirip dengan sastra Arab. Sebab mereka mengambil sastra Arab untuk dijadikan sastra mereka. Dia menggabungkan. So di situ nampak yang Turki ni nak menyatukan semua sekali. Jadi secara teknikalnya, rakyat dapat hidup harmoni, dia rasa dia dihormati, bukan dicabuli. Dan itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Azman atas penjelasan yang cukup jelas daripada aspek sosial ekonomi daripada Kerajaan Osmaniyah sendiri. Jadi, secara keseluruhannya perbincangan ini menunjukkan bahawa kejayaan dan kestabilan Empayar Osmaniyah adalah hasil gabungan kepimpinan tokoh pengasasnya sendiri, bermula daripada faktor kejayaan awal yang telah dikemukakan oleh Arif Aiman dan ciri-ciri tokoh daripada Iman sendiri, dan akhir sekali sistem ekonomi, sosial, budaya yang stabil. Jadi sebagai kesimpulan, kita dapat melihat bahawa kemunculan Empayar Osmaniyah adalah hasil gabungan beberapa faktor yang penting. Jadi sampai di sini saja podcast kami. Semoga kita berjumpa lagi.